Faham? Ngiduk, kita tak menang, kita rambak, kita tak menang. Aduh, mari dengan lerobah. Nak lerobah hak kerajaan. Lerobah tu harta kerajaan. Harta kerajaan maknanya milik rakyat. Betul tak? Bila milik rakyat, mu naik kereta rakyat, lepas tu buat gong ke tuang dia pula. Rakyat tu tuang kereta lerobah tu, Pajero tu. Ke tak betul gitu? Dah. Kita pinjam kereta orang, lepas tu buat lawa depan tuang dia. Datuk, kita kenal gua Mercedes Datuk nak pinjam sehari. Nampak? Dah Datuk ada 16 buah pinjam cuti. Tak ada hal, ambil lah. Dah awak jirang saya, awak pun susah. Nak naik motosikal buruk, bini pada duduk laraga bini. Faham? Ambil lah, saya pinjam sekali. Boleh kereta Mercedes Datuk. Awak tu baik. Dah molek Datuk nak nitah jalan, nak pergi bakar siapa. Rak tu ping. Hei Datuk, dah nampak kau nak lalu, nitah apa? Datuk kata natang naik kereta aku. Itulah manusia ini tak kenal tuang tanah, tak kenal tuang bumi. Nah, ni jadi bodoh sama, kan bodoh sama dah. Bodoh letak sombong. Nah, jangan nak kaya-kaya lah, projek-projek jangan sampai kita sombong dengan Allah. Nak buat pondok pun kita nak pakat samang, nak buat madrasah pun nak buat kita pergi kepung tanya. Buat pondok dalam agak dah kawan tu cari piti, cari dana nak boleh beli kebun getah orang. Sekian hal notik ngata. Budak-budak pondok berjalan minta derma 6 tahun boleh piti 40,000 beli tanah orang. Tanah 40,000 bukan biar jalan. Dalam hutan tu beli dirilah orang pakat gotong royong hak ni wi papang, hak ni wi tiang, dah tanah ada. Siapa lalu Pajero cermin gelap buat apa ni? Hak pinjam kereta Datuk ni sungguh tak tu? Tu padahal kau nak buat pondok, pondok ke apa? Orang ni gitu begini cakap macam rimah nak telur muka. Dak hormat dah orang nak buat pondok, muntah lah dak ngaji pondok. Pondok ni benda untuk meneruskan kesinambungan, kecemerlangan ulama-ulama dan ilmuwan Islam. Kalau takat nak buat beramal pada ain ngaji surah sejik dia, nak lebih daripada tu ngaji di pondok-pondok, di madrasah. Faham? Jadi kita tolonglah batu. Kalau dak batu dengan wi tanah pun kuang-kuang wi kelulusan jadi mudah. Dan ni golok-golok parang ni kan banyak ni apa buat ni. Orang nak nebah. Maunah. Pulak dah sombongnya dengan orang beragama. Tapi bila naik disko, naik kelab malam, naik karaoke, naik pusat karaoke, tempat judi ada pergi gitu. Ada tak? Tak ada. Nampak? Tak usah bimbang tak kita kira sama kita lah tak faham? Kira sama kita. Nak beres naik macam cendawan pusat-pusat hiburan yang melanggar batas-batas susila Islam. Betul tak? Ni masalah. Tu sekian hal. Tengok bila ada ramai orang pergi sejik, nampak? Cari kok mana nak suruh dok leh ngajar. Korek lah, tak ada tauliah lagi. Dak benar ngajar. Nampak? Dalam masjid kita tidak benarkan ustaz ni ngajar di seluruh negeri kerana dia tidak ada tauliah. Pasal apa? Pasal ramai sangat. Kalau dua orang bicara tak? Tak cara dua orang dengar, tak ada tauliah pun dak apa, ayo ping pun dak apa. Faham tak pasal dua orang? Bila ramai, this is very danger, you know. Faham? Berbahaya kepada akidah umat Islam. Apa? Makmur dah masjid bahaya. Marah ketua kita, iaitu Datuk Patinggi Tang Sri Tang, kepala setan. Faham tak? Setan marah no, mana mulak saja orang ramai surah duk ngajar mu. Sekat
Dah ingat Masjid Ladang itu? Tok Guru ngajar hari Rabu. Ustaz Kamarul Zaman. Kita tengok. Bila menang, dihambak habis. Mesyuarat Masjid Ladang. Nama yang hadir mesyuarat siapa belaka? Tangan kita. Termasuk saing kita ada kok. Termasuk orang yang telah berjanji dengan kita akan jadi wakil rakyat yang baik, yang lain daripada yang lain. Nampak? Dia atas surat ke kita dengan sukacitanya, khidmat anda di Masjid Ladang tidak diperlukan lagi. Aduh. Tinggal seorang saja boleh mengajar. Ini masalah. Pasal golongan yang tidak suka bahawa disebut nama Allah di dalamnya. Maksudnya jangan beri makmur. Sekarang berlaku pula di sebuah negeri. Negeri yang digembar-gemburkan sebagai Serambi Mekah. Nampak? Guna kuasa dia supaya tidak boleh mengajar dalam masjid. Dah kalau mengajar kat mana boleh? Dia kata dalam kedai boleh, dalam rumah, tepi lokang, tepi patah boleh. Dalam masjid, sorry, tak boleh. Inilah apabila orang yang bukan ahli, kita serah jawatan jaga dia. Tunggulah kebinasaan. Seorang laki-laki dia tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Acul lebur bumi ni bila? Nabi kata, iza wusidal amru li ghairi ahliha, apabila diserahkan pekerjaan bukan pada ahlinya, fantazirus sa'ah, maka nantilah akan kehancuran alam ini. Dia orang yang dilantik supaya menjaga masjid dalam negeri, ialah orang yang akan berusaha supaya orang ramai. Kalau 10 orang, dia akan berusaha menjadi 11 orang. Kalau 100 orang, dia akan berusaha menjadi 101 orang. Itu orang telah menjalankan amanah. Betul tak? Kalau 1000 orang, suka dia akan jadi 2000 orang. Tiba-tiba tak ada orang, senyap sunyi je. Bila ramai, dia akan cari salah.